Hai, kita jumpa lagi di rancangan Inspirasi Intelek. Rancangan yang meninjau inspirasi dan idea yang boleh membawa kejayaan hidup. Hari ini kita akan membawakan isu cap dagangan atau trademark dan juga lebih dikenali sebagai brand, jenama, label atau logo. Man, kenapa tu? Biskut. Biskut? Nak juga Sedap. Sebenarnya Azhar dah cuba dah tadi. Nak makan. Tak tanya Yuan nak makan Yuan punya biskut. Yuan, mana beli biskut tu? Sebab Azhar pun nak belilah. Bukannya yang beli sebenarnya. Azhar pun nak belilah satu balang. Tengoklah balangnya. Macam mana nak kontak dia? Nama tak ada, alamat tak ada, telefon nombor tak ada. Mana ni? Kan? Tak ada branding lah. Kalau ada branding, mesti dah terkenal dah. Biskut Makcik Kia ni kan? Apa kata kalau kita cari Makcik Kia? Jom. Cari dia sekarang. Ya, jom. Sekarang. Sekarang. Azhar, rumah yang mana satu Makcik Kia ni? Banyak betul lah rumah kat sini. Tak tahulah, Yuan. Yuan. Tengok kat situ, Azhar nampak ada orang bawa keluar biskut. Nampak Mana? tak? Tu. Kat situ kot. Jom, tengok. Cuba. Mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Makcik Kia ke ni? Ya, saya. Makcik! Susahnya kami nak cari rumah Makcik ni. Kami berdua sebenarnya nak beli biskut daripada Makcik. Tapi pada packaging Makcik langsung tak ada apa-apa informasi pun. Macam manalah orang lain nak beli biskut Makcik kalau tak ada informasi? Makcik seharusnya ada cap dagangan pada produk Makcik. Cap dagangan? Apa bendanya tu? Kalau Makcik nak tahu, lihat klip ni. Cap dagangan adalah sebarang tanda yang dapat membezakan barangan atau perkhidmatan sebuah perniagaan daripada perniagaan-perniagaan yang lain. Cap dagangan boleh terdiri daripada perkataan, logo, gambar, huruf, nama, nombor atau kombinasi unsur-unsur tersebut. Cap dagangan sangat berguna sebagai alat pemasaran kerana ia membolehkan pengguna mengenali dan mengaitkan sesuatu barangan dengan sesuatu peniaga atau syarikat tertentu. Jadi Makcik sekarang fahamlah kan kenapa cap dagangan tu penting untuk biskut Makcik tu? Iyalah, bagus juga kalau makcik ada cap dagangan tu. Tapi kan, makcik ni manalah pandai nak reka-reka cap. Makcik tak apalah, biar Yuan dengan Azhar je yang ciptakan cap dagangan Makcik. Makcik tak payahlah payah kami ya. Makcik bagi je biskut free. Okey? Okeylah. Setakat biskut free, insya-Allah. Ada biskut free. Bestnya. Kita pergi cipta cap dagangan itu sekarang juga untuk Makcik. Mari. Kejap Yuan. Sabar dulu, sabar. Apa kata kita tanya pakar tentang cap dagangan yang paling berkesan? Ciri-ciri cap dagangan yang boleh didaftarkan ada digariskan di dalam Akta Cap Dagangan 1976. Tapi di sini saya ingin menekankan kepada 4 perkara penting, iaitu yang pertamanya berkaitan dengan distinctiveness sesuatu cap dagangan, di mana cap dagangan hendaklah unik. Okey, yang keduanya, suatu cap dagangan itu mestilah tidak mengelirukan pengguna untuk membuat pilihan. Yang ketiga, suatu cap dagangan itu mestilah tidak menyerupai dengan suatu cap dagangan yang telah ada dalam pasaran ataupun yang telah dipohon atau didaftarkan di pejabat cap dagangan. Dan ciri yang keempat, suatu cap dagangan itu mestilah tidak menyentuh sensitiviti masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum dan menganuti pelbagai agama. Fungsi cap dagangan kepada pembeli adalah yang pertamanya, pembeli dapat menggunakan cap dagangan untuk
memilih barangan-barangan yang dikeluarkan oleh pengeluar. Ini menjadi satu tanda kepada pengeluar dalam mempromosikan barangan dan juga perkhidmatan. Yang keduanya, pengguna boleh kembali semula kepada barangan atau perkhidmatan yang didapati mempunyai kualiti yang bagus dan juga mempunyai keyakinan tinggi untuk menggunakan semula cap dagangan tersebut. Fungsi sebenar cap dagangan kepada pengeluar yang pertamanya adalah menjadi alat untuk memperkenalkan barangan atau perkhidmatan yang mereka keluarkan. Yang keduanya menjadi alat pengiklanan atau alat mempromosikan barangan atau perkhidmatan kepada pengeluar. Bagi cap dagangan yang telah establish, ia adalah merupakan aset bernilai kepada pengeluar di mana ianya boleh dilesenkan ataupun dijual beli. Sekarang kita dah dapat garis panduan. Apa kata Yuan? Lukiskan 3. Saya cipta 3. Lepas tu kita pilih mana yang sesuai. Okey, boleh. Dia nak ada idea dah sekarang. Okey makcik, kita pergi balik sekarang dan buat cap dagangan tu sekarang juga ya. Jumpa lagi makcik. Terima kasih. Jumpa lagi ya. Biskut free. Okay, jumpa lagi. Biskut free Azhar, cepat. Ya. Susahnya nak pilih. Semua ni pun rasa macam cantik-cantik kan. Nak agak ni. Tengok. Cantik juga. Alah, pening. Yuan, macam mana kan syarikat-syarikat yang ada cap-cap dagangan terkenal tu kan membuat pilihan mereka? Entah. Jom kita tanya mereka nak. Munchies bermula pada tahun 1991 dan tahun ini adalah tahun yang ke-14. So, Munchies adalah sebuah syarikat yang menghasilkan produk-produk yang bermutu tinggi, berkualiti dan sentiasa ingin memuaskan tuntutan-tuntutan pembeli. Okay. Warna logo baru Munchies terdiri daripada warna merah dan juga warna putih. Mengapa kami memilih warna ni? Sebab warna merah memberikan semua orang satu perasaan lebih optimistik, lebih bersemangat, begitu cheeky and fun, gembira. That's why kita memilih warna merah dan warna putih. Bentuk logo ni boleh kita lihat bahawa latar belakangnya adalah warna merah. Warna merah begitu bersemangat. Kami menunjukkan bahawa kami try to produce barang-barang yang berkualiti. This shows that interaction between Munchies dengan consumer, bahawa the product is so energetic, the logo is also so energetic. Tagline baru Bite Me diadakan pada tahun ni, middle tahun 2005, April. Bite Me, actually Bite Me kita taruhkan Bite Me more cheeky and fun. Bite Me sebenarnya kami mengajak pembeli-pembeli untuk merasa kelazatan produk-produk Munchies bersama kami. Logo ni sangat penting untuk product positioning, sebab dengan adanya color yang menarik, adanya design yang menonjolkan, dari jauh pembeli dapat spot our logo, dapat nampak our produk. Dengan itu mereka akan mendekati produk-produk Munchies dan membeli. Itulah first trial. First trial adalah sangat-sangat penting untuk consumer dan juga untuk Munchies. Munchies adalah sebuah syarikat tempatan, 100% buatan tempatan. Munchies buat rebranding tahun ini pada April 15 kerana kami mendapati bahawa dengan rebranding kami dapat menuju ke hala globalisasi. Munchies telah mengeksport ke lebih daripada 50 buah negara dan kini Munchies sedang meluaskan pasaran ke negara Eropah. Jenama Munchies telah diiktirafkan satu award super brand untuk 3 tahun yang berturut-turut, iaitu dari tahun 2003 hingga 2005. Rancangan pemasaran secara jangka panjang untuk Munchies ialah menjadikan jenama Munchies ini sebagai sebuah jenama yang terkenal di Malaysia. Semoga di mana-mana di Malaysia boleh didapati produk-produk Munchies. My name is Nashka Solotahas. I was born in Lebanon and with a French
Russian mother. I came to Malaysia many years ago. I dare not say how many. Start my business here about 15 years ago. Originally, I was working on many production for Club Med, where I would design and make the production itself. We have our own factory.